Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke podcast, Segar Amat, Ya, Segar Amat yang ketiga lah. episod yang Kita ketiga. dah sampai episod ketiga. Jadi bersama saya Alif Yunus, Dan Hafizuddin hmm, bin Saleh. dan, alhamdulillah kita dah sampai episod ketiga. Jadi untuk, permulaan mungkin kita boleh tengok, apa yang mungkin episod yang sebelum ni Ya, kan. episod sebelum ni Alhamdulillah yang first Hmm, episod kita tentang kanser payudara tu ada berapa, 12,000, okeylah 12,000 view 12,000 view lah. Okey lah untuk orang yang baru-baru nak start kan. untuk amatur kan. Dan terima kasih jugalah kepada beberapa individu yang ada tinggalkan komen. Hmm. Saya rasa komen ni penting untuk kita tahu yang sebenarnya pendengar kita faham ke tak apa yang kita sedang cuba sampaikan. Dan satu komen tu agak menarik, Lim, kan? Dia berkenaan dengan, sebab itu episod pertama kita bincang berkenaan kanser payudara. Hmm. Jadi ada, yang menyatakan bahawa, apa ni, masalah kanser payudara waktu ketika ujian, biopsi tu, Pengambilan sampel. pengambilan sampel Cocok. boleh menyebabkan, kanser itu makin merebaklah. Mungkin kita boleh ulas sikit, dari sudut, perubatannya macam mana kat situ. Dia sebenarnya pada pandangan saya lah, uh, penama teori tersebut ada asas, bukan tak ada asas. Teori yang mengatakan bila cucuk kanser tu untuk kita ambil sampel tu ada risiko menyebabkan kanser tu merebak. Tetapi teori mesti diuji kan. Kita dalam dunia perubatan ni ada disiplin ilmu yang kita kena ikut. Dan setiap teori kita kena uji. Contohlah, saya bagi tamsilan lah. Ataupun apa nama ni, perumpamaan. Ada dua kedai cendol lah. Sekarang ni popular dengan cendol kan. Cendol A dan cendol B kan. Ada seorang kawan kita datang kat kita, cakap, cendol A tu lagi sedap lah daripada cendol B. Kan? Kita pun tanya, apa sebab? Dia kata, sebab saya nampak banner dia cantik lah. Lepas tu ramai orang. Tanggungjawab kita untuk mengesahkan tu kita kena uji. So dengan cara uji, kita pergilah try makan. Lagi sedap daripada B punya. Dan untuk menambahkan keabsahan ataupun kata ketulusan kita punya ujian tu, kita panggil lah kawan-kawan kita yang lain try makan. Macam itulah juga dalam pengujian teori dalam bidang perubatan ni kan. Sebab itu Alif ada share juga kat saya lah paper satu kajian lah yang menunjukkan setelah benda ni diuji pada berpuluh ribu pesakit yang diambil sampel kanser payudara ni, menunjukkan kadar kanser tu merebak disebabkan pengambilan sampel tu sangat-sangat rendah. Kurang dari 1%. Kalau kita lihat dari segi perubatan je lah, kita kena nilai dari segi risk and benefit lah. Risiko dan juga kelebihan lah, ataupun manfaat. Apa tujuan kita nak ambil sampel tu. Kerana tanpa pengambilan sampel tu, kita tak dapat nak reach kepada diagnosis. Kita tak dapat nak menuju kepada diagnosis sama ada ia adalah kanser ataupun tak. Itu tujuan kita nak ambil sampel lah. Kalau tanpa sampel, maka perawatan tu seolah-olah macam tak lengkap. Dan kalau kita lihat pada disiplin ilmu sendiri, ya kita faham yang dari segi orang kata testimoni, maksud dia apa kata pendapat seseorang tu part of the evidence ataupun pembuktian juga. Maksud pendapat seseorang tu masih boleh diambil kira. Masih boleh diambil kira. Tetapi kadang kita kena tengok pada data yang lebih banyak lah. Data yang lebih banyak. Sebab kita tak boleh sangkal kerisauan dari segi kanser tu. Orang kata needle seedling, isu daripada jarum tu, dia merebak melalui apa yang jarum tu lalu lah, daripada kulit ke kawasan kanser tu. Kanser tu boleh merebak along the way daripada tempat itu diambil. Kita tak boleh nak sangkal. Namun kita kena tengok dari segi data yang lebih banyak lah. Jadi data menunjukkan bahawa risiko needle seedling ni kurang daripada 1%. Betul. Dan mungkin juga ada yang kerisauan dari segi bila saya tengok dari segi soalan atau komen tu, kerisauan dari segi kanser tu mungkin berubah lebih agresif apabila kita cucuk ataupun kita kacau ataupun kita sentuh. Mungkin dari segi teorinya, apa yang kita faham lah dengan perkembangan sains sekarang, kita sudah memahami kanser payudara tu. Kanser tu dia berbeza ikut kanser lah. Kanser payudara lain, kanser usus lain, kanser perut lain, dan kanser organ-organ semua lain. Jadi untuk kanser payudara ni,
aggressiveness tu dia bergantung kepada apa yang kita panggil biologi kanser tu kan. Dan ada tahap-tahap dia, ada apa jenis-jenis kanser yang jenis agresif atau tak lah. Bukan disebabkan cocok tu dia agresif, tapi kanser tu sendiri bersifat begitulah. Disebabkan dia punya hormon reseptornya, disebabkan oleh genetiknya, yang tu yang menyebabkan dia agresif ataupun tak lah. Dan sebenarnya satu lagi yang kita kena sentuh juga, sebenarnya pengambilan sampel tu bukan sekadar untuk mengesahkan itu ialah kanser, tetapi sampel tu juga dapat memberi kita bantuan ataupun cara bagaimana yang cara terbaik untuk rawat. Sebab kadang-kadang daripada biopsi yang kita ambil tu, kita boleh cakap, oh pesakit ni mungkin sesuai kita operate dulu. Ada pula jenis yang kita bila dah ambil sampel biopsi tu, kita baca dalam mikroskop, tengok rupanya dia ni tak sesuai operate dulu, ini kena bagi kemoterapi dulu, bagi kecut dulu. Jadi benda tu sebenarnya penting sebab dia akan mengubah juga cara rawatan tu. Dan saya rasa kalau lah benda ni masih belum boleh meyakinkan atau menghilangkan kerisauan pesakit terhadap konsep biopsi atau pengumpulan sampel ni, jangan risau. Sebab memang semasa pembedahan nanti, masa pembedahan untuk membuang kanser tu, kita bukan sekadar buang kanser tu, tapi kita akan buang juga bekas ataupun tempat kesan cucuk sampel tu. Jadi kerisauan tentang kanser tu merebak daripada cucukan pada tumor tu sebenarnya tak perlu dirisaukan lah. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan mungkin seorang tu bila dia lepas sampai biopsi, dia sedar kanser tu semakin teruk dan keadaan dia semakin teruk, itu mungkin disebabkan oleh biologi kanser tu sendiri. Bukan disebabkan biopsi, tapi sebab sifat kanser tu sendiri yang bersifat agresif lah. Saya banyak juga kita dah kupas berkenaan dengan kanser kanser payudara ni lah. Lama tak nampak lama tak nampak lagi ni. Baru-baru ni saya hadiri dua kata workshop atau conference lah. Persidangan lah. Persidangan. Dua, satunya di Kuala Lumpur dan satu lagi di Singapura lah. Dua-dua Singapura sekarang musim apa? Musim apa sekarang? Macam jauh je Singapura. Satu di tahu ya. Sama. Kan tahu Four Seasons ke apa. Tak tahulah, sorry lah. Jadi dua-dua tu membincangkan berkenaan dengan kita panggil minimally invasive procedure lah dalam bahagian pembedahan lah. Menarik tu. Minimally invasive jadi. Kalau di apa kata tukarkan kepada bahasa Melayu untuk senang masyarakat kita faham, saya rasa kita boleh kata apa, pembedahan yang dilakukan dengan luka yang kecil lah. Minimal invasive. Itu direct minimal invasive. itu Google Translate punya ni lah. Tapi untuk senang masyarakat faham apa itu minimally invasive surgery, dia ialah pembedahan yang dilakukan tetapi dengan luka yang sangat kecil. Ceritalah sikit, Lip. Dia bukan saja pembedahan. Apa-apa prosedur, contoh yang melibatkan orang kata satunya luka kecil untuk dapatkan kepada akses yang lebih besar, ataupun mana-mana dalam anggota badan kita ni yang ada hollow organ lah. Ruang, ada tempat ruang lah kan. Satu ruang yang besar. Ruang ni boleh jadi daripada apa-apa katakan lubang lah. Sama ada kalau macam nak masuk ke perut melalui mulut, nak masuk ke bahagian usus besar melalui dubur, kan, dan nak masuk ke bahagian rongga abdomen, kan, kita melalui dia panggil laparoskopi. Tebuk lah. Dia tebuk dengan luka yang kecil lah. So itu antara konsep dia lah. Dia ada banyak istilah lah. Banyak istilah. Ada yang panggil minimal access surgery, dan dalam tu dia bergantung kepada tempat yang kita pergilah. Contoh macam dalam rongga abdomen kita panggil laparoskopi. Banyak kan, kebanyakan yang kita buat pembedahan yang luka macam ni banyak dibuat di abdomen lah kan. Ya, betul. Panggil laparoskopik. Ada juga saya dengar orang panggil keyhole surgery. Keyhole surgery kan. Keyhole sebab dia gunakan luka yang kecil untuk masuk ke tempat yang lebih besar lah. Dan ini adalah satu konsep, dan kalau ikutkan dia bermula dah lama dah. I think dah dekat 50-60 tahun dah kan. Sejak penemuan orang panggil sistem teleskop, sistem skop ni daripada barat lah. Ada Custos dengan saya rasa ada saintis yang dan Hopkins. Custos dengan Hopkins membentuk
sistem teleskop ni yang mana membolehkan kita melihat rongga-rongga dalam badan lah. Macam contoh kita nak tengok bulan kita pakai teleskop. Betul. Tapi kalau nak tengok dalam rongga badan kita pakai teleskop juga, tapi bukan tengok ke dalam lah. Tebuk masuk ke dalam dan boleh nampak lah. Dan kalau ikut daripada peredaran masa, dia bertambah dengan satu mungkin start dengan rongga usus dan sebagainya, kemudian masuk ke dalam abdomen dan saya rasa sekarang ni hampir setiap bahagian dah ada orang kata konsep minimally invasive ni lah. Dan saya pun mungkin dah lama dekat dunia ni, tapi bila saya pergi situ saya nampak even dalam payudara pun, seni payudara dan pembedahan yang berkaitan dengan breast ni ada konsep minimally invasive. Maksudnya luka tu kecil je lah. Luka kecil untuk nak buat pembedahan. Ni sebenarnya kenapa kita nak sangat luka kecil tu? Buat je lah cara zaman dulu, bukan zaman dulu lah, cara konvensional, maksudnya potong dengan besar lah. Sebab apa kita nak luka kecil ni? Dia banyak advantage yang ada lah. Satunya dari segi kesan kepada fisiologi ataupun fungsi badan manusia tu sendiri. Sebab bila luka yang kecil berbanding dengan luka yang besar, kita punya sistem dalam badan ni interaksi dia lebih baik dengan luka yang kecil. Maksudnya radang lah. Dari segi keradangan, dari segi tindak balas dalam badan kita kan. Kalau contoh misalnya luka besar, pendarahan berlaku, jadi tindak balas dalam badan kita ni akan lebih banyak lagi. Contohlah bila darah keluar, jantung kita akan lebih laju untuk nak adapt. Bila ada kesakitan disebabkan luka tu, sebab dekat bahagian kulit kita ni banyak saraf-saraf yang ada. So bila ada kesakitan tu, kita pun sistem respon dalam badan kita tu pun akan lebih agresif compare dengan luka yang kecil. So tindak balas dalam badan kita tu lebih kurang sikit lah. Jadi sebab tu bila kita tengok, bila pembedahan secara keyhole surgery, secara minimally invasive ni, dia membolehkan pesakit tu kembali kepada orang kata fungsi life, apa yang dia nak buat sebelum ni dengan lebih cepat. Dan kerja ke, dia nak pergi kerja, dia nak lebih cepat boleh discharge, lebih cepat boleh kerja balik macam biasa kan. Betul. Tu kelebihan dari segi sakit. Dari segi kita sebagai operator yang buat prosedur tu, kalau kita dah ada certain volume yang kita buat dengan lebih banyak kan, contoh kan. So certain benda yang tak boleh dibuat secara open kan, boleh dibuat secara orang kata laparoskopik ataupun minimally invasive. Contoh macam endoskopi lah. Polip kan. Polip semua tu kita boleh potong secara orang kata endoskopi je tanpa perlukan pembedahan. Tanpa perlukan pembedahan. Dan dengan metod-metod tu dia banyak kelebihan dari segi kepada operator tu sendirilah. Dan satu lagi, kalau pembedahan dengan cara minimally invasive ni dah tentulah luka dia kecil, parutnya pun kecil lah. Kadang-kadang kita tak nampak pun kan parut dia. Tapi bukan nak kata pembedahan konvensional tu tak diamalkan. Kita masih amalkan dan ia masih lagi orang kata dilakukan dengan meluas. Sebab tak semua benda kita boleh buat dengan minimally invasive ni lah. Tapi kalau kita ada pilihan atau option tu, kita akan pilih yang minimally invasive ni lah. Kadang-kadang dia ada limitasi jugalah dari segi, sama juga kita tengok pesakit tu, kita tengok operator tu sendiri kan, dari segi facility sendiri. Kadang-kadang benda-benda tu perkara yang kita harus ambil kira jugalah. Sebab dia punya equipment ni pun lebih mahal lah daripada pembedahan biasa. Betul. Tapi saya rasa kalau kita tengok pada data ataupun jangka masa panjang lah, jangka masa panjang, actually ada penyimatan juga sebenarnya kalau kita buat dengan cara minimally invasive ni. Sebab satu pesakit akan kurang sakit, jadi kuranglah ubat tahan sakit yang diberi kan. Itu dah jimat kos satu. Lepas tu sakit pun lebih cepat balik rumah kan. Itu dah kurang penggunaan katil, kurang juga kita punya kos kat situ. So sebenarnya dia sebenarnya satu pelaburan juga dalam bidang dalam kesihatan lah, dalam konsep kesihatan tu. Sebab benda ni mengurangkan kos lah. Jadi kalau kita tengok dia sebagai operator yang buat tu, dia perlukan certain volume, certain bilangan prosedur. Dia kena buat banyak untuk dia jadi untuk jadi kompeten lah. So dalam tu dia panggil learning curve lah. Dan pembelajaran tu sampai satu tahap
okey, dia boleh kira competent. So nak capaikan tahap tu perlukan orang kata training, perlukan orang kata dari segi orang kata yalah latihan untuk capai tahap tersebut. Dan dia tak boleh macam kita dah buat sekali kan, Terus jadi terus terror. nak jadi terror. Dia tak boleh macam tu lah. Jadi saya rasa macam saya lah dekat dalam Kementerian Kesihatan Malaysia kan, memang dapat banyak kata support ataupun sokongan daripada pihak kementerian dan juga apa nama ni pakar-pakar bedah yang lebih senior yang memang tak apa nama jemu-jemu lah orang kata mengajar pakar-pakar bedah muda macam saya ni untuk mengamalkan konsep minimally invasive surgery ni lah. Dan kalau kita tengok dari segi sistem lah kan, kalau dalam bahagian pembedahan ni kita ada banyak subspecialty lah. Dan bahagian Subkepakaran. bahagian apa ni kolorektal, bahagian pembedahan perut, PGI, bahagian hepatobiliary, dan saya rasa semua ni ada orang kata menjalankan konsep minimally invasive lah dalam setiap pembedahan dia. Dan untuk nak capai tahap yang kita boleh buat secara independen tu memang memerlukan latihan dalam setiap subkepakaran tu lah kalau yang sebaiknya. Dan kalau macam mungkin dari segi kepada general surgery macam kita kan, pembedahan arm, prosedur yang mungkin kita boleh buat secara independen yang kita rasa contoh macam hernia ataupun appendix laparoscopy appendix, ataupun diagnostik laparoskopi yang kita boleh buat secara ni lah, dan endoskopi prosedur itu benda-benda. Tapi bila kita nak pergi pada yang kes-kes yang lebih kompleks, saya rasa bahagian subkepakaran tu dia lebih apa ni utamalah dari segi apa yang dia buatnya. Saya cakap juga yang pasal pembedahan secara konvensional untuk setiap pakar bedah tu dia dah untuk dia sebelum dia boleh belajar cara minimally invasive ni, dia kena juga mahir buat pembedahan dengan secara konvensional. Sebab kadang-kadang bila kita buat dengan cara minimally invasive ni, kita akan mengalami masalah. Contohlah saya bagi contohlah, kita nak buang pundi empedu kan, contoh buang bladder. Bila kita buat dengan cara minimally invasive ni, kadang-kadang dia dalam tu melekat-lekat, susah kita nak buang. Jadi nak tak nak terpaksa untuk mengelakkan masalah yang besar, terpaksa buka dengan cara biasa. Jadi sebelum dia boleh, pakar bedah tu boleh buat minimally invasive, dia kena tahu jugalah buat. Dia consider macam bail out punya konvensional ni. Jadi cara konvensional, cara tradisional, bukan tradisional, konvensional lah. Tidak boleh dilupakan. Dia masih lagi orang kata antara cara yang terbaik jugalah untuk kita buat sesuatu pembedahan lah. Okay. Saya banyak juga kita bincang berkenaan dengan minimally invasive ni. Sejak dunia ni ada apa-apa isu kesihatan? Baru-baru ni saya terbaca beberapa artikel lah, komen dekat media sosial sebagai tentang apa nama TPA. TPA ataupun third party administrator ni. Boleh cerita sikit tak third party administrator ni apa benda sebenarnya? Dia macam ada kena mengenai dengan insurans something. Dia okey lah, mungkin dia ada isu lah dari segi tu yang mungkin kita tak perlu nak sentuh banyak, sebab saya rasa ada benda-benda yang mungkin kalau kita ceritakan takut kita pun salah kan. Betul. Kita pun tapi kalau nak tahu benda-benda ni banyak diperbincangkan, kita boleh baca lah. Setiap apa orang kata, setiap pihak ada dia punya pandangan masing-masing lah. Tapi cuma nak cerita sikit lah, apa benda sebenarnya. Dia consider as a company yang menguruskan dari segi claim. Kalau seorang pesakit tu ada mengambil insurans secara berkelompok lah. Contoh macam melalui company, contoh kerja dengan syarikat ni akan insure dia punya pekerja. Dan dia ada insurans punya company yang meletakkan polisi dan sebagainya. Tapi TPA ni yang menguruskan segi claim, dari segi reimbursement dan sebagainya lah. Sebagai macam orang tengah lah. Dan cumanya mungkin kita sentuh berkenaan dengan dalam sistem kesihatan Malaysia ni, kita kena faham yang kita kesihatan ni suatu benda yang mahal, satu benda yang berharga, bukan percuma. Sebab kita kalau kita pergi ke hospital kerajaan, kita rasakan benda tu semuanya subsidized. Kebanyakan subsidized kan, dengan harga yang murah. Pada hakikatnya sebenarnya harga asal untuk satu-satu kos pembedahan lah contoh kan, berpuluh-puluh kali ganda lebih daripada apa yang kita bayar lah. Betul. Dan
kalau kita faham dari konsep kesihatan tu dia mahal, jadi kena ada mekanisme yang orang kata nak finance kesihatan tu. So kebanyakan kalau ke hospital kerajaan memang dia finance by government lah, subsidi dari kerajaan. Dan kalau dekat hospital swasta dia memerlukan dia lah, sama ada dia keluar out of pocket dan kita keluar duit sendiri ataupun melalui insurans sama ada direct dengan company insurance ataupun melalui TPA tu yang pergi pada insurans. Jadi kalau tengok pada ideanya lah, dan setiap manusia kat muka bumi ni, dan benda ni pun dalam setiap negara pun memperjuangkan ke arah apa yang kita panggil universal healthcare lah. Yang maksud dia kita ni sepatutnya menerima manfaat kesihatan tu kalau kita sakit ke apa ke, tanpa memerlukan financial constraint yang sangat maksudnya setiap orang berhak terhadap penjagaan kesihatan. Betul. Tanpa perlu risaukan tentang kos lah. Betul. Jadi tak sepatutnya seorang yang miskin tak dapat rawatan. Itu ideanya lah, ideal yang perlu ada lah kalau ikutkan. Dan sebab tu bila kita sebut pasal health financing kan, dari segi nak finance bahagian kesihatan ni, memang kalau tengok pada negara kita ni, dia dah pergi ke tahap orang kata bila mana kerajaan dah heavily subsidize kan. So dan walaupun bajet setiap tahun meningkat, tapi kita tengok dari segi orang kata fasiliti kesihatan, dari segi tenaga kerja semua tu dah semakin menguncup. Walaupun numbers semakin meningkat, tapi nisbah pesakit dengan ni dah makin menguncup. Jadi dia dah mengalami tekanan. Bermaksud pesakit semakin ramai. Tetapi tenaga kerja tu menurun, orang kata tak selari dengan pertambahan tu lah. Dan ini semuanya memerlukan financing kan. Memang kalau ikutkan bajet meningkat kan. Tahun ni dia meningkat beberapa peratus, 40 lebih bilion kan, compare dengan last year. Tapi dari segi aim, kalau ikutkan kita tak boleh nak tengok dari segi bajet meningkat apa, kita tengok dari segi orang panggil GDP lah. GDP percentage health expenditure dengan GDP. GDP ni maksud dia berapa negara tu peroleh dan belanjakan dalam satu tempoh masa kan. Jadi kalau ikutkan target kita ni tak sampai lagi. Target orang kata middle income country ni lah kan. Kalau ikutkan dia nak kena dah 5% ke atas, tapi kita ni masih dalam 4 lebih, belum sampai 5%. Jadi itulah aim, kalau boleh kita nak kena tingkatkan kan. Tu banyaklah I think usaha yang dibuat kerajaan, mungkin usaha sama dengan peringkat swasta untuk nak meningkatkan lagi mutu kesihatan dekat negara ni. Antaranya yang diamalkan juga di hospital kerajaan lah. Kita panggil outsourcing program. Maksudnya benda ni boleh mengelakkan tempoh menunggu yang lama lah di hospital kerajaan. Jadi bila lama sangat menunggu, kita ambil sedikit pesakit ni, kita pindahkan ke hospital swasta dengan tanggungan daripada kerajaan lah. Sedikit sebanyak dapat membantu juga sebenarnya mengurangkan beban di hospital kerajaan. Okay. Jadi saya tu je lah kot untuk kali ni. So rasa next kita bincang pasal ni kot, kanser perut lah, bersempena dengan bulan kesedaran kanser perut. Betul. Bulan 11 ni bulan kesedaran kanser perut Okay. 11. Okay. So okay lah, saya setakat tu. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.